Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya pada hari ini kita dapat bersama di dalam satu sesi khas bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah yang akan datang ini. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rapi kerana dapat bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Jazakallah khair. sihat. Ya. Alhamdulillah. Tidak dilupa juga kepada semua sahabat-sahabat kita yang dikasihi Haji Rahman. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, baik. Tajuk yang kita akan dengar dari perkongsian Ustaz Rafi pada pagi ini berkaitan dengan hijrah dan juga dakwah. Di luar sana ataupun di negara Eropah kita nampak berapa ramai penduduk-penduduk Eropah ni yang berhijrah daripada agama Kristian kepada agama keimanan iaitu agama Islam. Sebabnya apa? Melihat kepada kekejaman tentera Zionis Israel membunuh begitu ramai-ramai jiwa yang tidak bersalah. Uh, dalam konteks kita pula sebagai orang kata orang Islam, kita juga digalakkan untuk kita sama-sama berhijrah. Bukan hijrah tu hanya setahun sekali, tetapi kalau boleh setiap masa. Sebagai contoh, semalam, hari ini lebih baik daripada yang semalam. Itu sebagai contoh saja. Dan Ya. macam kita di KD Marais ni pula, kita amat dekat dengan santunan-santunan kita yang mualaf ini. Jadi antara tanggungjawab KD Marais ni pula adalah selain daripada menyantuni mereka ini, kita juga nak jadikan mereka ini dan kita sendiri itu bergerak dalam bidang medan dakwah itu sendiri. Jadi amat kenalah tajuk kita hijrah dan juga dakwah. Dia seiring begitu insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Rafi Manji untuk meneruskan sesi perkongsian pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Baik. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustaz Asri yang berbahagia, yang dikasihi Fadil Tuan Haji Rahman. Itu juga seterusnya apa nama uh, akhwat barisan kepimpinan KD Maris dan Hmm. sekalian yang hadir pada pagi yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya. Maka pada pagi ini kita telah diberikan ruang, kesempatan, kesihatan dan juga peluang untuk kita bersua muka walaupun secara virtual, secara online. Tetapi inilah antara media yang terbaik lah ketika ini untuk kita saling berhubung. Mungkin inilah hikmah daripada sebalik COVID yang berlaku, Ustaz Asri ya. Di sebalik apa nama setiap apa yang musibah atau yang berlaku itu ada sebenarnya di situ kebaikannya. Ya, ada kebaikannya kalau kita melihat dalam konteks kebaikan lah kan. Jadi Hmm. antaranya itu ialah kita apa nama wujudnya kaedah atau teknologi yang baru yang mesra pengguna yang kita boleh berkomunikasi walaupun dalam keadaan jauh, terhalang dan sebagainya. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disebutkan diwar-warkan di awal bicara tadi oleh Fadil Ustaz Asri, membicarakan tentang satu topik yang saya kira ini satu topik yang dia bukan sekadar apa nama topik yang biasa-biasa yang setiap tahun diulang siar
ya, jadi satu resam semata-mata. Tetapi sebenarnya ini adalah satu muhasabah sebenarnya untuk kita, ya, sebagai umat Islam, lebih-lebih kita sebagai duat, ya, sebagai golongan Islahiyun, ya, uh, yang mana anda teringat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam. yang Wassalam. baru sahaja kami bincangkan dalam pertemuan Nusrah baru ni, daripada hadis yang keempat, daripada hadis 40, apa nama, hadis tentang apa nama, ini perjuangan, ya, okey, jadi disusun oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Humam Said, ya. Jadi hadis daripada riwayat Imam Muslim yang menceritakan bahawa ja'al Islamu ghaliban fa sayaudu ghaliban fatuba lil ghuraba, bahawa Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia pastinya akan pulang kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah, masuklah ke syurga. Dia kata tuba itu masuk syurga. Ada juga yang di kalangan muhaddisin yang mentafsirkan tuba itu beruntunglah, belurilah. Maknanya mereka yang ghuraba, orang-orang yang asing. Kalau ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, siapakah orang yang asing itu? Nabi kata, apa ni? Alladzina aslahu ma afsadahu annas. Itu mereka yang melakukan islah, Terus, iaitu melakukan apa nama, pembaikan, melakukan usaha-usaha atau gerakan-gerakan islah untuk mengubah daripada dia mengubah apa nama, satu situasi ataupun satu keadaan yang sebelum ini telah dirosakkan, maaf sadahun nas, yang telah rosak binasa, ya, oleh tangan-tangan manusia. Jadi dalam konteks hadis ini yang dimasukkan situ ialah para islahiyun atau para duat itu sendirilah, para duat yang menggerakkan usaha-usaha dakwah, menggerakkan usaha-usaha untuk apa nama membawa perubahan, ya, dalam apa nama, dalam kehidupan masyarakat umumnya maupun dalam kehidupan bernegara dan sebagainya, ya. Jadi masing-masing kita ada medan yang kita boleh menjadikan, memanfaatkan untuk kita melakukan gerakan perubahan ini. Jadi dalam konteks KDMR ataupun Hidayah Center, alhamdulillah Allah Taala telah berikan kita ruang, satu medan yang sangat subur. Selalu orang kata dakwah di Sabah ni bumi yang subur untuk dakwah, betul, ya? Betul. Di luar sana apa ni, banyak sebenarnya apa ni, ruang untuk kita menyantuni, mendekati, memimpin, membimbing apa ni, masyarakat di luar sana, sama ada mereka itu sedia-sedia Muslim, lebih-lebih lagi yang mereka itu golongan mu'alaf yang sangat memerlukan memerlukan kita sebenarnya untuk turun menyantuni, mengayasyah dengan mereka. Jadi alhamdulillah Allah Taala memilih ikhwah, akhwat dalam KDMR ataupun Hidayah Center ni. Ini satu anugerah sebenarnya, kan, bukan semua orang berpeluang untuk buat apa ni, ini buat dakwah, kan, bukan semua, Ya. kan, tapi Allah Taala buka ruang seluas-luasnya untuk kita apa nama, untuk kita berikan khidmat selagi hayat di kandung badan. Inilah besok yang akan kita persembahkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, di dalam mana la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, apa ini, apa ni, illa antus ala an arba'in, sehinggalah dia ditanya tentang empat perkara, kan, tentang an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan, kan, an apa nama, begitu juga apa ni, Mali. an Hartanya. fima anfaqa, harta yang dia ada dari mana dia dapat, sumbernya dari mana dia infakkan, kan. Begitu juga tentang kesihatan yang dia ada tu, yang dia dianugerahkan atau dia perolehi, ke mana dia apa nama, dia gunakan, tentang ilmu yang dia perolehi, ke mana dia sampaikan, kan. Jadi alhamdulillah, ini semua akan ditanya, dan kita pada antum ikhwah akhwat pada hari ini memang sudah disediakan ruang untuk menunaikan keempat-empat tuntutan esok yang kita akan diaudit di padang mahsyar kelak sisi Allah. Jadi ada ruang untuk kita menjawab soalan-soalan Allah SWT. Esok kalau mati,
Alhamdulillah kita mati tak boleh, kita boleh mati dalam keadaan yang rahatul bal, dalam keadaan hati yang tenang, husnul khatimah, bertemu Allah, sebab kita ada jawapan untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu anugerah lah, satu nikmat sebenarnya. Mungkin mungkin kita lihat kita penat, kita letih, tapi ana sangat respect lah, ana sangat masya-Allah, ana sangat apa nama dengan akhi apa ni Al-Fadhil apa ni Haji Rahman ya, dalam usia ya dalam usia yang di penghujung usia, tapi masih lagi aktif, masih lagi hatinya bersama dengan dakwah ni, subhanallah. Kan ini satu ikon lah untuk kita orang muda. Saya pun muda lah berbanding dengan Haji Rahman tu kan. Ikhwah yang lain lagi lah jauh lebih muda, pangkat anak sudah kan, bukan anak, pangkat cucu dah. Sangat daripada kita ni kan, dengan Tuan Haji Rahman. Jadi patut kita ambil inspirasi daripada apa ni, daripada apa yang ditujukan di kalangan kita yang sabiqun al awwalun seperti Tuan Haji Rahman. Kan jadi untunglah akhwat-akhwat ya yang ada di KDMR kan, ada ruang, lepas tu ada model atau ada seseorang yang boleh memimpin, yang boleh jadi inspirasi pada antum dalam usaha, dalam mengungsikan pengalaman yang puluhan tahun kan di Medan ya. Pelbagai tempat ya, bukan saja di Malaysia, di Filipina, kan di tempat lain lagi kan. Jadi itu sangat pengalaman yang sangat berharga, yang apa nama yang Allah Taala sediakan sebenarnya kan untuk ikhwah akhwat dalam KDMRS ataupun dalam Hidayah Center. Jadi maknanya itu kita syukur lah, alhamdulillah. Dan jadi kita bercerita tentang hijrah ya. Apa yang disebut oleh Dr. oleh Ustaz Asil tadi betul. Bila kita memahami hijrah dalam konteks dalam konteks apa nama apa ini istilah hijrah tu dalam bahasa Arab sebenarnya. Hijrah kan dia hajara yahjaru hijratun kan, bukannya hajara yuhajiru muhajara kan, hijrah kan. Dia kena baca dengan betul, hajara tiga huruf, hajara yahjaru hijrah kan. Jadi hijrah ni adalah masdar atau kata nama terbitan daripada perkataan hajara, berpindah, yahjaru sedang berpindah, hijrah perpindahan ya. Jadi hijrah ni artinya perpindahan. Mudah saja, tak perlu pusing-pusing. Bila sebut hijrah ni berpindah lah. Kan seperti yang disebutkan oleh apa nama Ustaz Asri tadi. Ustaz Asri pun telah berhijrah dan berpindah daripada Kota Kinabalu ke Kota Kinabatangan. Kan jadi itu juga satu hijrah dalam konteks bahasa lah. Kan dalam konteks bahasa. Jadi bila kita lihat hijrah ni dalam konteks sirah, dalam konteks apa nama ibrah daripada Al-Quran ya, ada kalau kita rujuklah tidak lain dan tidak bukan sumber asas, itulah Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir dalam ayat yang kelima, selepas Allah Taala memulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimun, fa'anzir, bangkitlah, bangunlah dan berikanlah inzar, peringatan, wa rabbuka fakabbir, dan Tuhan kamu yakni Allah itu kamu besarkan kan, besarkan, tauhidkan kan, agungkan, jadikan dia idola Allah Taala ni. Wa thiyabaka fatahhir, baju yang kamu pakai itu, fizikal kamu, bersihkanlah fizikal kita ni kan. Sebab itulah menjadi syarat bagi ibadah tu wajib dalam keadaan tahara, bersih, maknanya fizikal. Sebelum bersihkan hati tu fizikal, maknanya fizikal dan hati, luaran dan dalaman mesti dalam keadaan bersih. Kemudian malulah disebut warlu jazah fahjur, supaya kita kekal dalam keadaan bersih. Warlu jazah fahjur, maksudnya warlu jazah ni ada kata maksiat kan, apapun ada kata kekotoran, daki-daki kan, najis, warlu jazah fahjur, hendaklah kamu tinggalkan, alihkan daripada mana, daripada apa nama daripada fizikal kita, pakaian kita, badan kita, maupun daripada hati kita. Bersihkan hati dan juga bersihkan nurani, dan bersihkan juga fizikal kita. Jadi ini satu ayat ni paling ringkas tapi dia berikan satu penampilan seorang duat tu, dia memang penampilan dia smart, bersih, kemas penampilan dia, dan juga penampilan dia bersih, berkemas supaya orang senang
orang mudah untuk dekati. Orang tidak pandang comot, orang tidak akan pandang jelek, atau orang tidak akan pandang jijik, orang akan tidak pandang semacam kan, pelik daripada orang lain kan. Kemudian walaupun tidaklah pakai kot, tidak perlu pakai jubah kan, pakai baju biasa saja sama macam orang kampung, tapi penampilannya Masya Allah. Banyak orang tak menjadi pendakwa ni penampilan dia simply, sangat simply. Nanti menjadi cikgu barulah rambut pendek, barulah ni kan. Kalau rambut panjang tidak ada masalah, tak macam Dr. Kamilin rambut panjang tapi susu rapi, janggutnya kemas, tidaklah ni kan. Begitu. Kalau pakai songkok dan kopiah tu yang bersih, tidaklah pakai kopiah yang berpulat, nauzubillah. Kan? Maknanya penampilan Ya, tu kan. Wah. Jadi kemas yang Tuan Haji Rahman, Masya Allah. Kan? Dan Masya ikhwah yang Allah. lain. Kemudian itu yang first, doa, seorang doa. Kemudian keduanya hati dia kena bersih, kena bersih. Sebab apa? Sebab dia akan bercakap dengan orang, kalimah yang keluar daripada daripada yang diungkapkan oleh lidah, daripada hati yang bersih, daripada dalam hati yang bersih, akan sampai kepada hati orang, akan masuk ke hati pendengar. Kalau kalimah yang lahir daripada hati yang bersih akan sampai ke hati-hati pendengar kan, ikhwah. Jadi ini Hmm. syarat doa yang pertama, dia mesti hijrah, dia mesti bersih, dia punya fizikal kan, penampilan dia, dan juga hati dia kan. Ini okey, ini kita ambil iktibar daripada surah Al-Mudaththir ayat yang kelima, ikhwah akhwat fillah. Kemudian uh, itu juga ada dipahami hijrah itu juga dalam ayat yang lain, uh, dalam hadis yang lain, ana sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mana Nabi SAW telah Sallallahu alaihi wasallam. sebutkan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah selepas fathi. Fathi di sini membawa maksud pembukaan. Pembukaan mana, ikhwah? Pembukaan kota Madinah selepas dibuka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan Madinah, maaf, Mekah. Selepas daripada Mekah tu dibuka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah dalam konteks dalam konteks uh, kita perlu berpindah ke Madinah. Sebab apa? Di Mekah tidak kita perlu pindah ke Mekah kerana di Madinah tidak aman, tidak timbul lagi kan. Kalau kita bergerak daripada Madinah ke Mekah tidak dipanggil hijrah, kita dipanggil musafir. Tidak ada lagi namanya hijrah. Dulu Hmm. memang hijrah, pergerakan daripada Madinah pergi ke Mekah, itu dipanggil hijrah kan. Ya. Kemudian la hijrah ba'dal fathi, uh, walakin jihadun wa niyah, tetapi yang tetap ada kekal hingga hari kiamat ialah jihad dan juga niat kan. Kemudian disambung dalam hadis itu lagi, uh, wa idza istanfartum fanfiru kan. Maksudnya sekiranya kamu diseru, ada paluan untuk seruan untuk jihad, maka hendaklah kamu menyiapkan diri kamu untuk berjihad kan. Jadi ya, enam. Jadi maksudnya hadis ini, ikhwah, dia membawa maksud berhijrah, berpindah daripada satu makan ke makan, satu tempat ke tempat yang lain ya. Okey. Jadi para ulama mengatakan cuba untuk mengaitkan konteks hijrah yang fizikal begitu. Tadi kita sebut konteks hijrah dari sudut pribadi, dari sudut hati. Ini yang fizikal yang kita faham ni, kita faham, semua orang faham, semua manusia faham berhijrah satu satu makan ke makan, satu mentolak ke mentolak, satu tempat ke satu tempat yang lain. Hmm. Adakah tidak terpakai? Sebenarnya terpakai juga yang itu. Itu pun disebut hijrah. Sebab merujuk kepada surah An-Nisa ayat 98 99, menceritakan tentang golongan mustadhafin, golongan mereka yang tertindas di kalangan umat Islam. Maka mereka ini diseru untuk berhijrah ke bumi mana, ke bumi lain, kerana bumi Allah ini luas. Ke bumi ini Allah ini luas, dan di, dan di, dan di, dan
rezeki juga rezeki Allah juga menimpa ruah di bumi ini, maka maka kalian yang lemah ini, mustadhafin ini, berhijrahlah ke tempat lain sekiranya kalian dalam kalian dalam keadaan terusir, kalian dalam keadaan ditekan, dizalimi, maka 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 pada saat itu dibolehkan untuk berhijrah, daripada dulu biasa disebut daripada berhijrah daripada diarul kufri ila diarul Islam, berpindah daripada diar ataupun penguasaan kafir kepada ataupun negara ataupun negeri al-kufur yang kafir dan menzalimi umat Islam, yang menghalang umat Islam daripada melaksanakan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang Islam, tidak boleh solat, diburu, diseksa dan sebagainya. Pada saat itu mereka dibolehkan untuk berhijrah ke diarul iman, negara ataupun pemerintah ataupun yang beriman, seperti mana peristiwa Ashabul Kahfi yang telah melarikan diri, membawa diri mereka meninggalkan tanah tumpah darah mereka yang saat itu diperintah oleh raja yang zalim menuju ke tempat lain, lalu mereka itu singgah di sebuah gua, dan disitulah gua, peristiwa itulah disebut sebagai dalam diabadikan dalam Quran sebagai Ashabul Kahfi. Jadi maknanya terpakai juga untuk hijrah dalam bentuk yang demikian. Jadi bila kita bicara, kita kembalilah kepada tajuk kita, bicara hijrah dan juga dakwah ini. Jadi sebenarnya ana personally lebih melihat hijrah ini lebih besar, sebab jarang di kita lah di Malaysia ni, khususnya di Sabah lagi lah, kita tidak sampai tahap kita terpaksa meninggalkan negeri kita, kampung kita, daerah kita, kan, rumah kita, kan, kerana tekanan, kerana orang bilang satu-satu ini musibah, kan, bala yang menimpa kita, yang yang mengancam kita, ancaman dan sebagainya, sehingga kita terpaksa berhijrah, kan. Tidak berlaku sedemikian di tempat kita, kan. Jadi lebih lebih melihat dalam konteks dalam konteks pribadi seorang duat ataupun seorang pendakwah itu perlu hijrah, kan, perlu melalui proses hijrah, ya, ataupun proses untuk merubah, kan, disebut dalam ungkapan yang kita biasa dengar, ud'u islah, disebut itu nanti kita sebut ud'un nas wa aslih nafsak, kan. Maknanya kita menyeru orang kepada kebaikan, dalam masa yang sama juga kita memperbaiki diri kita, kan. Dalam masa yang sama kita memperbaiki diri kita. Ini juga satu perkara yang kadang-kadang disalah faham, kan, oleh sesetengah golongan duat, kan. Sebab dia fikir, siapalah saya untuk menyuruh orang, aku ni pun tak berapa betul, ini pula menyuruh orang lain buat betul, aku pun tidak berapa baik, ini kan pula menyuruh orang lain buat baik, kan. Aku sendiri pun cakap tidak suka bikin, ini pula menyuruh orang buat tu buat ini. Ini satu juga orang bilang was-was syaitan ini, kan, yang sentiasa berusaha untuk meracuni hati kita, meracuni pemikiran kita. Yang paling penting ialah pemikiran kita diracuni, sehingga kita salah faham tentang konsep dakwah. Mestikah kita jadi malaikat, seperti sesuci malaikat, barulah kita mau ini berdakwah kepada orang, barulah kita mau untuk islah orang, kan. Bukan begitu, ikhwah, akhwatnya, ya. Sebab dia punya konsep ialah kita menyeru orang ke arah kebaikan, dalam masa yang sama juga sebenarnya kita muhasabah diri kita, kita berusaha untuk untuk mempertingkatkan
takwa kita, mempertingkatkan keimanan kita, untuk mempertingkatkan ilmu kita, untuk mempertingkatkan skill kita, kemahiran kita untuk komunikasi dengan orang. Bila kita fahami begini, alhamdulillah, kita di dalam KDMR Media Center, kita ada training-training sebab ikhwah memahami dakwah ini bersifat begitu. Dia bukan bersifat mana yang kita mesti perfect baru kita boleh menyampaikan dakwah. Tidak. Kita memahami dakwah dalam konteks kita berdakwah pada orang. Dalam masa sama kita juga memperbaiki diri kita. Sebab itulah ikhwah-akhwat di KDMR, di Hidayah Center, kan, maknanya diberikan bimbingan, kemahiran, latihan dan sebagainya. Itu perlu sebagai alat, ilmu alat untuk memudahkan kita menyampaikan dakwah secara lebih berkesan, secara lebih efektif. Kita ada daurah seperti ini yang kita buat. Kita juga ada lagi nanti perkongsian yang lain kan yang dibuat semata-mata untuk memastikan once kita buat dakwah, kita bergelumang dalam dakwah, dalam masa yang sama juga kita tingkatkan aspek-aspek kerohanian, aspek-aspek pembinaan iman kita, dalaman kita, dan yang paling penting juga aspek skill, kemahiran kita, kan, cara kita berfikir, cara kita menganalisa, cara kita bermujadalah, berhujah dengan orang, terutamanya bila suatu ketika dulu Tuan Haji Noli mengongsikan tentang asara fikir. Asara fikir ini satu skill yang level yang tidak terlalu tinggi tapi sangat mudah untuk kita apply, bagi kita membuka pintu hati orang, bagi kita memulakan komunikasi dakwah kita kepada masyarakat di luar sana, kan. Jadi contoh-contoh lah yang akhwat di KDMR atau di center diberi latihan dan juga pendedahan, kan. Jadi ini satu prinsip lah dalam dakwah, ialah kita berdakwah dalam masa yang sama juga kita memperbaiki, membina, membangun jiwa dan juga diri dan juga potensi yang ada pada diri ikhwah akhwatnya. Kemudian yang kedua ialah merujuk kepada hadis Nabi SAW yang memberikan satu panduan yang sangat jelas supaya tidak timbul sensitivity, supaya tidak timbul tidak timbul sentimen, ya. Nabi SAW bersabda, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kita boleh rujuk, hadis ini merujuk kepada peristiwa seorang yang membunuh sehingga 100 orang. Sebab apa sampai 100 orang dia bunuh? Sebab dia ini memang seorang yang jahat, kan? Seorang yang jahat. Kerja dia memang pancung orang, bunuh orang. Itulah dia terjumpa, akhirnya dia dah 99 orang dia bunuh. Dia terdetik di hatinya untuk bertaubat. Dia pun ingin mencari seseorang yang boleh membimbing dia, da'i ataupun duat ataupun pendakwah yang boleh membimbing dia. Malangnya ditemukan dengan seorang pendakwah yang tidak mempunyai hikmah dan juga kebiasaan dan juga mau'izatul hasanah. Akhirnya dia dibunuh, jadikan 100, kan. Lilitlah peristiwa itu ataupun kisah itu dengan hadis ini, kan maknanya kita boleh kiaskan perkara ini dalam konteks yang lain. Budaya yang berbeda, kita di Sabah banyak etnik, banyak suku kaum, banyak bangsa dengan pelbagai budaya, pelbagai latar belakang, kan, pelbagai ada resam dan sebagainya. Jadi di situ timbul soal hikmah dan juga mau'izatul hasanah, kan. Jadi hikmah ini disebut dalam hadis Nabi SAW, disebut al-hikmatu dhalatul muslim anna wajaduha fahuwa haqqu biha. Hikmah maknanya hikmah ni boleh kita kata sebagai satu pengalaman yang berguna ataupun yang kita tidak dapat daripada kelas, tapi kita perolehi daripada al-kasbu, daripada pengalaman, daripada praktis
kan, daripada praktis yang kita lakukan, akhirnya kita memperolehi hikmah ni, kan. Dan sebab itu kita selalu dikaitkan al-hikmah ni dimiliki oleh para syuyukh. Al-hikmah ni dimiliki oleh para sabiqun al-awwalun, oleh kalangan mereka yang lebih awal menerobos jalur dakwah, lebih awal apa ni menelurusi apa ni sebut apa ni jalan dakwah, kan, atau ikut dakwah, kan, seperti Al-Fadhil Ustaz apa ni Tuan Haji Rahman, kan. Jadi al-hikmatus syuyukh, mereka mempunyai pengalaman, kan, apa nama, cerita-cerita yang apa tu, yang sangat memberi inspirasi, yang sangat memberikan pengajaran kepada kita golongan muda, kan. Hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab, sementara golongan muda ni semangat, kan. Jadi semangat, kadang-kadang ideal, terlalu ideal, kan. Melihat sesuatu, menilai sesuatu dengan ideal itu yang kadang-kadang juga cepat kecewa, cepat frust, menyalahkan itu, menyalahkan ini, sebab dia terlalu ideal. Dia boleh menjadi satu racun yang boleh, atau senjata yang boleh memakan diri kalau kita terlalu ideal. Maka sebab itulah kita kena kuasai hikmah ini. Walaupun kita muda, tapi kita kena berkongsi hikmah daripada orang lain yang lebih awal di hadapan, ataupun merentas ataupun jalan dakwah ini, kan, dipanggil hikmah, kan, supaya kita tidak tersilap langkah, supaya objektif dakwah tercapai, kita menjadi diterima, bukan kita ditolak, kita diraikan, bukan kita dimusuhi, kan. Sebab dakwah ni dia bukan macam orang politik. Orang politik kerjanya menjatuhkan orang je. Yang penting aku menang. Apa cara pun yang penting aku menang. Orang pendakwah ni kadang-kadang tak sesuai lah orang dakwah ni masuk politik. Kan, tapi sebenarnya orang dakwah ni lah yang sebaiknya masuk politik. Supayalah barulah politik itu bersih. Sebab dia faham, kan. Kan, sebab itulah Abdul Ghani cakap, sepatutnya jadi pemimpin dia orang baik. Kalau Ya. orang baik tidak mau jadi pemimpin, sampai bila-bila yang kerosakan ini tidak dapat dibetulkan. Sama juga lah orang dakwah ni lah masuk politik sebab dia ada hikmah. Dia tidak mau cari musuh, dia tidak mau cari lawan, tapi dia mencari sahabat, mencari kawan, dia mencari madu'u, kan. Dia cari madu'u, kan. Alangkah baiknya kalau di kalangan para politikus ni, sama ada pembangkang ataupun pemerintah, yang ada jiwa dakwah, kan, yang ada jiwa dakwah. Okay, kita kata saudara ataupun Datuk Seri Anwar tu ada jiwa dakwah sebab latar belakang dia pada aktif, tapi dia berseorangan tidak cukup sebab dia satu public figure yang memang sentiasa kena attack. Jadi orang-orang lain ni yang patutnya ada jiwa dakwah, kan, barulah nanti gerakan reform, gerakan islah itu dapat dilaksanakan dengan tersusun, dengan berobjektif, dan boleh mencapai KPI dan juga matlamat, kan. Jadi ini hikmah ni, kan, perlu dikuasai oleh orang dakwah, kan. Sebaiknya mereka inilah yang mencorakkan, bukan dia dicorakkan, kan. Jadi itu satu. Kemudian apalagi, walau mau'izatil hasanah. Mau'izah ni ialah peringatan, kan. Daripada perkataan wa'aza. Wa'aza ya'izu wa'zun. Mau'izah ni dia ada mim di depan. Mau'izah ni dia masdar mimi, dia boleh maksud apa nama ini dia bukan sekadar peringatan. Mau'izah ni sebenarnya, sekarang kita selalu terjemah mau'izah ni peringatan, kan, bukan sekadar peringatan. Kalau kita tengok ungkapan bahasa Arab tu, bahkan mau'izah dia bukan wa'zun, dia ada mim di depan, ada peranan tu mau'izah, ada mim itu yang ada di hadapan tu sebenarnya, kan. Jadi dia boleh maksud pendekatan, dia boleh maksud mau'izah ni strategi, dia boleh bawa maksud benda-benda yang kita tampilkan. Mau'izah ni kan, dia tidak semata-mata jidal, perbahasan, perdebatan, perkongsian, ceramah, muhadarah, tazkirah, tidak. Dia lebih daripada itu mau'izah. Tapi dalam banyak mau'izah ni dia mau al-hasanah, dia tidak mau yang
yang sebaliknya, mau'izatul hasanah. Hasan ni dia pilih, dia tidak sebut thayyibah. Thayyibah baik kan. Thayyibah artinya baik, thayyib baik kan, tapi dia guna perkataan hasanah. Mau'izatul hasanah itu ada kita kata bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Sebab hasan ni lawannya dalalah, sesat kan. Jadi dia mau pendekatan strategi, maknanya apa saja apa ni yang kita mampu usahakan, yang kita mampu kreatif kan, kreativiti yang kita buat. Yang penting dia tu hasanah, bukannya dalalah, bukannya menyesatkan, tetapi membawa kebaikan, membawa rahmah, membawa apa nama apa ni faedah dan juga manfaat kepada orang. Kan? Jadi betul-betul lah disebut bahawa pendakwah ni anfa'un nas. Pendakwah ni ialah orang yang sebaik-baik manusia. Siapa disebut? Anfa'un nas ialah ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu ialah yang akhlaknya baik. Kan? Apalagi disebut tentang sebaik-baik manusia ni. Kan ikhwah? Sebaik-baik manusia yang kita sebut. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna Uh, yes. Kuntum khairu ummah. Itu disebut khair. Khair dengan hasanah lain lagi ikhwah. Khair itu kebaikan. Tapi hasanah dia punya lawan dolalah. Dia bukan kebaikan tu lawannya keburukan, dia tolak kesesatan kan. Maksudnya make sure mauizah yang kita buat ni, logik ke apakah, dia bukannya dolalah, dia bukannya menyesatkan kan, tapi dia membawa hasanah. Macam kita kata, itulah tadi saya nak buat analogi bid'ah hasanah, bid'ah apa nama dolalah kan. Begitu ya ikhwan. Jadi supaya kita memahami bahawa media dakwah ni terlalu luas. Semua orang terikat, mesti ceramah, mesti ceramah. Ada apa-apa ceramah. Alah, orang tua aja yang tinggal ceramah ni, Ustaz, Ustaz asli. Orang muda nak buat pergi, boring. Jadi dulu, kini selamanya ceramah. Kan, forum je, forum. Jadi ada kan lain untuk kami orang-orang muda ni. Kan. Kena main Untuk PUBG, kalau Ustaz. Kena betul main tu. PUBG. Betul. Untuk anak-anak, untuk kami yang apa ni orang apa ni, untuk kami yang apa kalau orang sebut apa kalau Gen bini Z, Gen perempuan. Z. Ya betul. Inai. Untuk kami inai ni makcik-makcik ni. Kan? Untuk kami yang tua-tua ni bang. Dah ada kaya yang untuk kami. Kan? Sekarang kita pandang leceh. Apalah program dengan orang tua. Apalah program dengan melukis-lukis ni. Itu sebenarnya itulah Mau'izatul Hasanah. Kan? Kan itulah Mau'izatul Hasanah. Kan? Yang boleh membawa hasanah kebaikan, bukannya menyesatkan. Orang menyesatkan ni orang lari. Orang dah suka, orang benci. Kan? Orang tuduh kita ni macam sesat. Orang tuduh kita apa, kita buat benda-benda yang berdolalah kan, sesat. Kan? Menimbulkan menimbulnya apa itu dipanggil apa itu? Apa nama? Apa ni? Macam-macam lah. Kan? Apa macam timbul pelbagai konflik kan? Apa yang pelbagai konflik dan sebagainya. Sebab tu kita buat benda-benda dolalah. Ikhwan. Jadi Nabi sudah bagi garis panduan. Masya Allah, inilah hadis Nabi ni, mukjizat kesenangan hadis Nabi ni kan. Selain daripada Al-Quran juga ialah ya, apa ni yang mukjizat yang abadi. Nabi itu adalah contoh terbaik, al-huda kan, petunjuk yang terbaik. Maknanya kata-kata Nabi itu walaupun pendek, untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tapi masya-Allah boleh jadikan panduan, boleh jadikan apa nama ni guide, jadikan inilah untuk pada doa. Jadi kali itulah Ustaz Asri, Tuan Haji Rahman, yang aku boleh kongsikan dalam masa yang sangat terhad ini. Kita akan menyambut hijrah ikhwan akhwat. Jadi ngam juga kita buat sesi-sesi macam ini sebagai satu proses untuk kita trigger, untuk kita mencetuskan balik apa nama kita punya keimanan, kita punya pemahaman, kita punya keyakinan, kita punya semangat ikhwan ya, untuk kita melangkah ke tahun yang baru, untuk kita mencapai KPI yang kita target-target yang kita telah letak, sasaran-sasaran strategi yang kita letak. Kita ana doakan semoga ikhwan akhwat dalam MRS dan Media Center, khususnya antum sebagai pimpinan dan juga penggerak, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala berikan kekuatan, insyaAllah ini Allah Ta'ala berikan hikmah kebiasaan, insyaAllah
mampu untuk terus apa nama dinikmati dan juga di apa nama menyantuni semua lapisan masyarakat insyaallah, dan sampai yang paling penting sampai ke hati-hati masyarakat di luar sana. Jadi saya lagi minta maaf kepada Ustaz Asri, Tuan Ziraman, ikhwah, akhwat, kalau ada yang tersalah silap. Karena sini mohon minta maaf. Dan selamat menyambut Mahirah. Anda doakan kita semua diberikan keafiatan, kesejahteraan, umur yang panjang insya-Allah. Sekian. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rafi Manji. Saya tertarik tadi Ustaz pasal yang mauizah dan juga apa tadi tu. Mungkin kita boleh Hikmah. kaitkan hikmah tadi tu. Kita boleh kaitkan dengan macam Ustaz sebut orang muda ni orang ataupun orang sekarang ni dia tak perlu ideal. Tapi Ya. contoh ideal di sini kalau kita nak tengok konteks yang anak muda ni dia ada idea ataupun dia ada teori-teori tapi dia tidak ada pernah orang kata melaksanakannya ataupun pengalaman macam tu. Hmm. Jadi para syuyukh Betul, ni betul, lah betul. yang sudah ada orang kata ni itulah dan bergantung juga balik kepada adab itu sendiri. Kadang-kadang dakwah kita ni kita nampak kenapa tak berkesan. Oh rupanya kita adab kita ataupun kaedah kita tu tersilap. Begitulah insya-Allah. Alhamdulillah. Saya seterusnya saya buka pada semua untuk ada sebarang pertanyaan kepada Ustaz, ambil peluang yang ada ni. Sebab kita macam last tahun lepas Ustaz, bersama Ustaz Ya. Rafi. Kita macam Ya, ya, bersama ya. Ustaz tahun lepas. Sama-sama sudah. Itulah. Ya. Jadi ambil peluang yang ada untuk bertanya. Kongsikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada Haji Rahman nak tambah ke apa, dipersilakan Haji Tuan Haji. InsyaAllah. Selamat Tuan Haji. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan apa pada Ustaz Rafi eh, yang menyampaikan apa tajuk yang menarik ni. Uh, dan apa cuma di sini ana apa tu ingin apa uh, kita fikirkan tentang keadaan kita ni adakah apa kita kata hijrah yang kita boleh lakukan ketika ini ya ketika ini Mm-mm. mungkin boleh dipahami sebagai hijrah, iaitu kita berubah dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Uh, jadi sebagai organisasi dakwah non-Muslim, dakwah kepada yang bukan Islam ataupun belum Islam, mungkin apa bila cakap tentang dakwah kepada bukan Islam, sepatutnya kita dapat dapat amalkan ataupun laksanakan dakwah ini kepada apa yang bukan Islam. Mungkin tak tahulah dalam sebulan tu mungkin sekarang ni satu orang kita berdakwah. Jadi mungkin kita perlu ubah daripada satu orang kepada dua orang contohnya. Itu pun ada peningkatan. Ustaz boleh ya? Ya, 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 betul, betul. Jadi bagaimana kita nak sampaikan contohnya pada yang bukan Islam ni, kita di keliling kita semua orang Islam jadi kita kena fikirkan kita perlu apa rancang di mana kita boleh dapat apa yang apa yang bukan yang mereka-mereka ni bantu yang bukan Islam ni. Mungkin daripada mualaf-mualaf yang sedia ada. Hmm. Dia punya saudara-saudara dia, rakan-rakan dia, ataupun apa pelajar-pelajar universiti yang kita ada kontak dengan yang mungkin dah ada born Muslim, mungkin dia ada kawan yang bukan Islam, yang mana kita boleh apa atur macam mana untuk sembang, minum kopi, minum teh. Jadi ini yang apa ana rasa apa KDMRS perlu apa tingkatkan lagi lah. Kenal pasti siapa dan laksanakan, dan yang terbaik secara berjemaah lah selain pada individu,
Hmm. secara fardi kita boleh juga buat secara berjemaah melalui KDMRS. Wallahu alam. InsyaAllah Haji baik. Ustaz Syukri daripada Pitas. Ustaz Adli daripada Kudat. Kudat bukan Kudat. Ada tadi saya nampak Ustaz Adli. Dah keluar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Eh, saya tidak ada apa-apa tambahan. Cuma yang saya tertarik dengan penyampaian tadi daripada Ustadz Rapi adalah eh, ilmu yang mudah dipahami dan meresap ke hati eh, kepada para pendengar adalah hati yang tenang, hati yang bersih, dan hati yang ikhlas. Hmm. Teruskan Ustaz. Itu Okey, saja. okey. Okey, Ya, ya, Alhamdulillah. itu saja. Okey, okey, Ustaz. Afdal, Afdal. Alhamdulillah. Betul, Kami betul. tertunggu-tunggu. Alhamdulillah, insyaAllah. Ustazah Mariam ada nak tambah? Dah keluar. Oh, ada. Jelas, Alhamdulillah. Ada InsyaAllah. program apa? Ada program apakah untuk ni? Apa sambutan Ma'al Hijrah ni yang KDM rancang? Ada. Mana unit program kita? Program Ustazah Maria, Ustazah ni. Faria. Fariha tidak ada dalam ni. Oh. Ustazah Kurima kurang sihat. Ah, Uh, uh. okey. Cuma Haji untuk di peringkat sambutan Ma'al Hijrah di peringkat negeri Sabah, pihak MUIS ada jemput KDMRS lah untuk Ah. buka pameran, buat pameran. Cuma Hmm. rasanya kekangan kita punya staf yang bercuti jadi mungkin tidak jadilah. Hmm. Itu sajalah setakat ni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tempat lagi kan? Kalau anda hendak bertanya, Boleh silakan Aki, insyaAllah. apa yang ada. Sebab memandangkan hari ini merupakan satu slot tadabbur khas. Jadi sangat rugilah kalau kita tidak mengambil peluang ini untuk kita menimba atau mengambil hikmah-hikmah yang disampaikan oleh jemputan kita. Lebih-lebih lagi Ustaz Rafi sendiri yang merupakan timbalan YDP Iklam Sabah sendirilah. Okey, soalan macam begini Ustaz. Um, Tidak dinafikan kita sebagai satu jemaah gerakan yang bergerak bersama dalam satu uh, kapal menuju satu destinasi kan. Uh, yang mana uh, yang memimpin itu adalah kita punya pimpinan ataupun syuyukh kita sendiri, yang bergeraknya itu adalah di kalangan jemaah-jemaah kita lah. So Ustaz, tidak dinafikan kadang-kadang berlaku jugalah kadang-kadang ketidaksalahfahaman, kekurang penjelasan dan sebagainya, sehingga menimbulkan kadang-kadang satu salah faham uh, yang mungkin besar, mungkin juga kecil dalam kalangan jemaah itu sendiri ataupun dalam gerakan itu sendiri. Sama ada di Hidayah Center, di Kedai Muslim maupun di Ikram Sabah. Jadi apa cadangan Ustaz ataupun nasihat Ustaz sendiri uh, untuk kita menangani kadang-kadang di kalangan ikhwah-ikhwah kita yang macam Ustaz sebut tadi, yang mana uh, apa ni Syabab ni dia mempunyai kekuatan, dia punya idea yang kadang-kadang dia mau bergerak cepat dan sebagainya, manakala Syuyukh ini mempunyai hikmah yang mana mereka telah pernah melalui fasa-fasa tersebut, dan mereka ini sebagai pembimbing kepada Syabab itu sendirilah.
Dan apabila berlaku di kalangan syabab-syabab ini yang kadang-kadang mungkin terasa hati dan sebagainya, bahkan kadang-kadang ada yang merajuk kan, berlaku Mhm. walaupun dalam jemaah kita sendiri kan. So Hmm. bagaimana Ustaz untuk kita menangani isu-isu tersebut? Wallahu a'lam. Oh, tanya pada anak tu? Ya Ustaz lagi. Okey. Jazakallah khair yang tadi sekali lagi Tuan Haji Rahman dan ikhwah akhwat yang hadir. Jadi soalan yang menarik sebenarnya apa yang disebut oleh Aki apa nama Mengah tadi itu benda Ya. itu realistik kan, bukan benar-benar apa ni orang bilang buat cerita kan, buat isu kan. Memang ialah sebab kita ni kan punya hati kita bukannya punya nama saja tapi kita punya hati. Kan jadi dan hati inilah sebenarnya yang menjadi raja dalam di tubuh kita. Dialah yang mencorakkan kita cara kita berfikir, boleh mempengaruhi cara kita berfikir walaupun kita ada cara berfikir kita kan. Kita sudah hadiri usra, kita sudah berada di level masya-Allah syuyukh sekalipun, tapi itu tidak jadi jaminannya hati kita ini betul-betul bersih, betul-betul tenang, betul-betul sakinah, betul-betul redha, betul-betul pasrah, bukan kan. Jadi sebab itu kita selalu menyebut supaya kita sentiasa apa dipanggil ini apa ini menyamarakkan iman, menguatkan hati kan, menambahkan ukhuwah kan. Jadi sebab itulah ubat kepada hati ini kan, bila kita diubat dengan iman, amal-amal rutin yang berimani, ukhuwah fillah, itu yang menjadi apa nama ubat kepada hati, makanan kepada hati supaya hati ini kenyang dan sihat lah, sihat. Yang paling penting dia sihat. Kan ada juga makanan yang tidak sihat, macam juga makanan di luar sana kan. Makanan tidak sihat ini mengumpat apa nama ini buat fitnah kan, macam-macam. Nauzubillah. Jadi kita diajar dalam jemaah ni apa dipanggil sebagai syura. Kita ada satu mekanisme, bukan saja jemaah ajar tapi itulah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya kan. Jadi Nabi dalam semua keadaan pun sentiasa bersyura, walaupun dalam keadaan yang sangat kritikal, walaupun dia ada pandangan pribadi, tapi dia bila dia syura dengan sahabat, dan itulah yang keputusan yang disepakati, maka Nabi redha dengan keputusan tersebut ya. Jadi dalam jamaah ni itu kekuatan kita sebenarnya sebagai filter untuk mengubat, sebagai filter untuk apa nama apa ni untuk menghalang membentengi jamaah, membentengi hati kita, membentengi kita semualah daripada anasir-anasir yang boleh merosakkan, sama ada bentuk kata-kata, dalam bentuk apa nama pengaruh-pengaruh, dalam bentuk macam-macam lah kan. Memang kita sentiasa terdedah dengan dengan ancaman ni sebab kita buat benda baik kan. Kalau kita sebab kita bergerak, kalau kita tidak bergerak, orang nak nampak, orang tidak kacau kita. Tapi once orang nampak kita ni baik, kita buat benda yang baik dan kita bergerak, memang musuh akan menyerang kita bertubi-tubi, semua penjuru, masukkan racun, masukkan macam-macam lah kan, untuk melemahkan kita sebab dia nampak kita zahir kan. Dia nampak kita ini terutamanya lah ikhwah akhwat di Hidayah Center dan juga di KDMRS sendiri kan, yang banyak pihak yang mencemburi antum, banyak pihak yang tidak yang memang tidak puas hati dengan antum. Mungkin ada yang berkonspirasi ke atas antum, macam-macam cara untuk melemahkan antum. Apa cara supaya apa ni usaha-usaha baik yang dibawa itu apa nama dapat disekat dan akan tidak melemahkan mereka, tidak mengalahkan mereka kan, tidak menenggelamkan pengaruh mereka. Kadang-kadang di kalangan yang berlabelkan Islam sekalipun kan, jadi dia tidak mereka ketinggalan, lemah, tidak ada hilang pengaruh sebab antum ke depan kan. Jadi maknanya kita siru ala barakatillah, jalannya ke depan. Yang penting apa yang kita buat tu adalah atas dasar syura kan, atas dasar syura ni sepakati. Jadi syura ni bukan dalam bentuk jama'i ya. Syura boleh juga dalam bentuk apa itu apa nama dipanggil apa itu one-to-one dengan ikhwah, dengan sahabat kita yang sepejabat, dengan sahabat kita yang sama-sama apa ni sesama apa dipanggil ini staff, sama staff. Kita syura sentiasa syura. Macam Haji Hatim dengan Ustaz Rahman selalu, Haji Rahman selalu syura kan. ICU dengan dia kan syura. Jadi maknanya dengan
dengan cara itu kita apa yang tidak jelas, apa yang terbuku, apa yang tersalah tanggap, apa yang tersalah apa dipanggil itu persepsi akan dapat dibetulkan. Masalahnya kita tak mau syura, kita mau menangkan kita rasa kita aja betul. Kita rasa apa yang kita fikir, apa yang kita buat, apa yang kita ni semua betul, semua orang salah. Tapi once kita syura baru kita nampak oh rupanya oh gitu ceritanya. Baru kita sedar. Kan jadi syura inilah yang paling dibenci oleh syaitan. Sebab syura inilah menyatukan kita, menghilangkan apa maknanya perpecahan, mengukuhkan ikatan ukhuwah sama kita. Jadi kita kena amalkan budaya syura, dan arahan syura ni satu yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, kan, kepada sahabatnya, amalan yang mesti dibuat syura. Kalau tidak ada berlaku syura, maka berlakulah fitnah, berlakulah konflik yang tidak sudah-sudah, kan. Jadi yang boleh sebut ialah kita kena sentiasa syura dan istisyarah. Ada dipanggil sebagai apa nama syura, ada yang panggil istisyarah, kan. Maknanya baik kedua-duanya tu ada pada panggil istikharah, kan. Ada dipanggil istikharah, kan. Istisyarah ni, syura ni sama manusia, istikharah ni Allah Taala, kan. Jadi maknanya kita tidak bersendirian, kita tidak pernah buat keputusan sendiri-sendiri. Kita tanya hati kita mohon kepada Allah Taala, kita ketetapan dalam membuat pilihan. Kita tanya sahabat, ikhwah, staf, kawan kita untuk kita membuat keputusan, untuk kita apa, kan. Jadi anak itu yang perlu kita amalkan. Kadang kita lupa sebenarnya. Kita lupa. Mentang-mentang kita ni orang lama, kita ni orang lebih lebih senior, kita rasa kita saja yang ini, kan, tanpa kita mempedulikan orang-orang bawah minta pandangan, apa nama, tinjauan, survei, dapatan, input daripada orang-orang lain, kan. Jadi itulah saya mungkin boleh ditekankan baliklah supaya kita semua aman, insya-Allah, dekati, insya-Allah. Allah alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi yang lain? InsyaAllah sebelum kita tangguhkan kita punya Ya, sesi. anak pun ada kelas lagi sekejap lagi. Boleh boleh Ustaz. Sila sila. Ya, ya. Boleh kan kita boleh tamatkan je lah. Boleh. Okey Ustaz. Kalau Anak minta izin pula dia, ya. Anak ada kelas. Okey baik Ustaz. ah, okey. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallah, Assalamualaikum warahmatullahi jazakallahu wabarakatuh. khairan, okey. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. InsyaAllah.